Gold bar 1 kg ini harganya sekitar RM181,605 9 tahun lepas. Pada waktu itu harga emas hanyalah sekitar RM187 per gram. Hari ini gold bar 1 kg ini berharga sekitar RM579,692. Jika anda simpan RM181,605 dalam ASB, tabung haji atau KWSB selama 9 tahun, adakah anda akan dapat pertambahan sebanyak ini? Apa yang kita boleh simpulkan dari kenaikan harga emas gold bar 1 kg ini? Pertama, gold bar 1 kg ini masih kekal sebagai 1 kg walaupun simpan selama 9 tahun. Tetapi nilai RM180,000 9 tahun lepas sudah tidak sama. Dengan RM181,000 sekarang, anda hanya mampu membeli sekitar 306 gram emas sahaja. Kedua, nilai simpanan emas berganda lebih 3.1 kali ganda sejak 9 tahun lepas. Ini bermakna mata wang kita juga sudah turun nilai 3.1 kali ganda. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian daripada simpanan anda ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Nak saya bantu mulakan tabungan emas bersama di Public Gold? Anda boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaik.